Tuan-puan, sebesar mana pun masalah kewangan yang kita hadapi, percayalah, ia tetap ada jalan keluar. Cuma, ramai yang tersangkut bertahun-tahun bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak benar-benar mahu berubah. Bukan tak boleh, cuma tak fokus. Bila masalah datang, ramai yang pilih untuk lari, bukan hadapi. Sedangkan, apa saja formula kejayaan tak akan berkesan kalau akar masalahnya iaitu disiplin dan kesedaran tak dibina. Ada 4 langkah penting untuk tuan-puan keluar daripada masalah kewangan. Langkah pertama, akui kesilapan. Letakkan tanggungjawab pada diri sendiri. Selagi kita salahkan orang lain, selagi itu kita terikat dengan kisah lama. Akui, perbaiki dan terus melangkah. Langkah kedua, buat perubahan. Hidup tuan-puan hari ini ialah hasil keputusan semalam. Kalau ulang benda sama, hasil pun akan sama. Jadi, ubahlah sekarang. Ulang benda yang betul sampai ia jadi rutin dan karakter diri. Perubahan kecil yang konsisten, itulah yang akan bawa tuan-puan keluar dari krisis besar. Langkah ketiga, dapatkan nasihat pakar. Ramai cuba selesaikan masalah kewangan seorang diri. Akhirnya makin kusut. Belajarlah daripada mereka yang memang dah berjaya. Baca buku mereka, dengar nasihat mereka. Tiru tindakan mereka. Ilmu yang betul boleh jimatkan bertahun-tahun kesilapan. Langkah keempat, tetapkan matlamat. Ramai tak capai impian bukan sebab susah, tetapi sebab impian itu tak pernah ditetapkan dengan jelas.